petang. Sama saya teman petang ni nak masak. Kita nak masak petang ni kepah. Kepah kita nak masak kepah. Okey. Okey. La ilaha illallah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Dah. Kita bersecara langsung di YouTube, dekat IG, FB, TikTok. 4 IG ada, FB ada, YT ada, dekat TikTok pun ada. Petang ni kita nak masak kepah. Kita nak masak kepah sos Kepah masak sos 3 rasa macam tu lah. Kepah. Okay. Alright. Waktu tutup balik. Dan kita nak masak lemak cili padi, pucuk paku yang kita nak letak dengan sardin. Kita nak goreng, kita nak letak sardin. Ni sardin. Okay. Alright, let's go. Minyak dah panas. Kita nak goreng sardin dulu. Sementara tu kita akan sambil-sambil goreng sardin. Okay, kita letak tepung. Kita letak tepung untuk mengurangkan sardin tu mericik. Mana nak pegang sardin mana? Bismillah. Allahumma salli. Tutup tu. Okay. Nak goreng sardin dulu. Tutup tu. Tutup tu. Bunyi tu. Tanya Yudi macam mana nak tunjuk bunyi dia. Ni. Tanya Yuli. Tanya madam. Tanya dengan mic. Okey. Kita nak goreng sardin dulu. Bagi dia masak sikit supaya nanti pada masa yang sama kita nak saya nak pinggan letak satu. Pinggan apa tu? Nak pinggan yang besar lah, lebar sikit tu yang tu. Apa nama ni? Nak memasak lemak cili padi. Saya suka letak minyak sikit. Syarat kita bukan nak goreng sampai, kita nak supaya dia nanti tak pecah dan tak berterabur lah. Dia tak pecah. Meletup weh. Meletup. Apa masak apa weh? Doktor bunyi apa tu? Bunyi tu smoke detector. Smoke detector tu bila saya masak dah ciao di tit tu. Ya. Tak dengar dah tu. Tak dengar? Dengar tak? Tak dengar suara. Tak dengar suara. Tak dengar suara. Dengar dah suara? Dengar? Dengar dah suara? Dengar kan? Dengarlah lantak bila ambo. Patut dah dengar dah. Ampun. Baru dengar suara. Okey, baru dengar. Okey, right. Okey. So sekarang kita akan
Masak lemak cili padi. Buka kat saya, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma masak lemak cili padi sardin Tapi yang sekarang ni saya bukan nak masak ni dulu. Saya nak masak. Oh, ni masak lemak cili padi, okey lah. Ni punya okey. Masak lemak cili padi dulu. Okey. Sardin sedap sardin ni. Abang suka sardin tak? Oh my god. Buka ni. Ni kita dah blender cili padi, bawang putih, bawang merah, dah halal dalam tu. Serai pun kita masuk dalam tu juga. Bismillah. Allah masuk. Masuk air sikit. Okey. Dah. Okey. Sardin ni kita masak supaya dia tidak pecah di dalam tu nanti. Tapi tak dia dipecah nanti dalam tu. Dalam masak di cili padi tu dipecah. Kita tak mau dipecah. Pecik. Woi. Okay. Alright. Masak apa? Masak lemak cili padi. Buka. Ni kuah sardin kita masukkan dalam tu. Masuk air sikit. Dah. Okey. Saya ni orang yang penyayang. Saya tak boleh tengok sardin tu macam warna dia tu. Bagi kamu tak mana dah. Saya tak boleh garing sangat. Kalau garing sangat nanti tak sedap situ. Letak situ. Letak situ je, okay? Meletup-letup. Hampa masak apa weh? Sedap sardin ni. Teringin sardin, nak makan sardin dari semalam lagi. Semalam punya masakan apa boleh tengok dekat tu, okey? Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Saya jawab, okey? Apa? Ramai yang tak tengok. Tak apalah, tak tengok, tak apalah. Nak tengok pun tengok, tak tengok tak boleh. Orang sibuk masak tu, kan? Orang sibuk masak tak sempat tengok lah. Kalau siapa yang masuk kemudian boleh tengok dekat YouTube. Kalau pun dekat okey. Masukkan dalam ni habis. Lepas tu kita masukkan serai dengan daun kunyit. Okey.
Sedapnya. Tadi ni wangi lah weh. Tadi ni wangi. Kenapa pula tak ada? Ya Allah ya Tuhan. Tak semena-mena ni yang boleh hilang. Kenapa hang hilang? Kenapa hang hilang? Dia hilang dekat FB pula. Tak ada internet ke apa dia tak tahu. Dan Min lah kata. Macam. Okay. Kita masak, dia bagi garing sikit. Ni dia lah. Sardin yang telah digoreng kita nak masuk dalam masak lemak cili padi. Okay. Kita bagi dia ni sikit lagi, masuk santan. Masuk santan. Dia warna tak kuning lah. Dia tak kuning lah macam biasa, sebab kita dah campurkan dengan tu, dengan kuah sardin tadi. Sedapnya. Wangi lah kata. Sedap lah kata. Bagi dia masak betul-betul sat lagi, baru kita masuk. Sedap lah kata. Nak cuba nak masak nanti? Boleh. Kena cuba. Saya letak masak, kita letak ni daun apa nama daun apa tu? Tu pucuk paku. Pucuk paku. Letak pucuk paku. Dekat FB ni tadi terputus. Terputus ni. Nak abang baliklah dekat FB. Hari ni kita masak lemak cili padi, sardin campur dengan pucuk paku. Sedap lah kata. Oh, maha panas. Kemarin saya kena api, saya kena periuk, saya spray dengan wazu dah tak kembung, nampak? Bagi masak betul-betul lah, no. Bagi dia masak cili padi tu betul-betul sat lagi, baru kita bubuh santan. Bubuh santan. Tak lagi kita bubuh lah. Bubuh sardin ni. Dah boleh bubuh sardin dah. Sekejap, sikit lagi. Ya. Hampa masak apa oi? Aduh, pecik minyak sardin ni. Pecik lah. Sedap ni sardin ni. Hampa suka tak sardin ni? Cuba berkomen. Siap. Tak ada. Tak mana, pegang. Okey, ni dia. Sardin yang dah goreng Sardin yang dah goreng tadi ni dia. Sekarang kita nak masukkan santan. Dah melegak dah tu. Dia warna dia merah-merah sikit sebab kita dah campur dengan kuah sardin tu. Bismillah. Sedap weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedap lah kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedap lah kata. Banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita campur 1/2 dulu. Satu setengah. Sedap lah kata. Sedap lah. Kuning lah. Dia kuning-kuning merah macam oren-oren sikit. Tu. Tak periuk kat sini. Kita nak buat ni pula. Sambil-sambil tu kita akan letak lalau. Kita letak lalau, okey. Tu dia. Sedap lah kata. Sedap lah kata. Cakap kata. Rasa?
Sedap lah kata. Okey. Hari ni kita nak buat lala Kita nak buat lala. Okey. Simpan. Okey. Dah, kita dah masuk dah tu. Kita akan masukkan garam. Kita akan masukkan garam. Masuk garam. Bismillah. 1. Bismillah. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 3. 3,5 lah. Nampak saya tak cukup. Okay. Saya tak bubur tu. Saya tak bubur apa? Saya tak bubur asam kepin dah. Sebab kita butuh tomato. Sekejap. Bagi dia hilang minyak dulu. Sedap. Apa? Sedap lah. Sedap. Awak tak sedap. Sedap dah kata. Dengar tak suara? Bang, masukkan belacan sikit bang. Ya ke? Belacan. Jadi apa ni? Tak lah kata. Nampak dengar tak suara aku? Dengar tak? Bagi like. Sedap lah nak gula sikit. Tak apa, saya ada. Tak lah kata. Cuma berikut. Bagi gula sikit. Dah tak gula dah. Okay, gula. Haji nak tahu masak. Itulah suka nak minyak. Bismillah. Okay. Sedap pekat dia nala tak tau. Tebus sikit lagi. Sikit lagi. Elok lah. Elok dah. Rasanya kena buat satu pun jarang. Dan kasak sikit je rasa. Tadi 3,5 kan. Tak cukup ni rasa. Saya rasa macam tak cukup. Okay, kita masak serentak. Kita nak masak lala dia. Nak masak lala dia kata. Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah, nasi kita dah potong lah. Cabai merah, bubur cabai cabai besar. Kita ada bubur cabai hijau, bawang putih, bawang merah halia. Semua kita dah masuk. Dia dah serai masuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedap lah kata. Udah. Jadi kita masukkan ni serai dengan ni 5 perut. Ya, kita masuk 5 perut. Sedap lah kata. Okey. Nak siap sikit dia menegak menidih lagi kita rasa. Lepas tu kita masuk ni kita masuk cili padi. Lalu kita masuk cili padi, bubur tomato, bubur pucuk paku, siap. Nak rasa. Jangan telan ni rasa kan, dia rasa di mulut je. Bulan puasa. Okay, done. Okay, buka tu. Dan kita masukkan sos campuran. Ini bini saya buat campuran untuk buat apa ni? Allah masuk. Kita masukkan campuran ni. Campuran ni bini saya buat lah. Dia campur macam mana tak tahu. Buah bila. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Saya telak kat bawah tu. Dah. Sudu.
Dah. Sedap lah kata. Okay, kita bagi dia sebati lagi. Kan? Lagi baru kita sedap. Baru kita bubuh lalau. Bagi dia mendidih, baru kita bubuh lalau. Okay? Sekarang dah mendidih dah. Dah mendidih dah. Mula-mula kita akan masukkan. Buang tu. Okay. Kita masukkan ni buah tomato. Allah. Mak tu panjat habis. Okay. Lepas masuk buah tomato, kita masukkan apa pula? Kita masukkan ni ikan ni. Nak masuk last ke nak masuk sekarang? Ikan nak masuk last ke masuk sekarang? Nak masuk mana dulu? Nak masuk sayur dulu ke nak masuk ikan dulu? Ikan kan sayur? Nak letak ikan kan sayur? Sekarang sayur dulu, ikan. Sayur, ikan mana satu? Ikan. Tak tentu arah, ikan kan sayur? Sayur dulu. Ikan, sayur. Bening kepala otak aku. Ikan kan sayur? Ikan. Ikan sayur. Pening lah ngapa. Nak masuk mana dulu ni weh? Selang-seli. Sayur dulu. Okey. Masuk sayur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan tu dah masak. Okey, ikan tu dah masak, dia tak boleh lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedap lah kata. Okey. Lepas tu kita masuk ni terus lah. Masuk ikan tu dia. Ni sambil-sambil tu kita kacau. Kita kacau bagi dia masak. Ni nak bubuh lalau lagi. Sedap lah kata. Ting. Sekarang kita masuk apa pula? Ikan pula. Bismillah. Masukkan ikan ikan sardin yang telah digoreng. Oh my god. Sedapnya. Sedap. Makan nasi panas-panas dak lah kata. Ni kalau pucuk paku ni banyak lagi orang sedap. Pucuk paku ni lagi banyak lagi sedap. Pekat lah kata. Elok lah kata. Tu dia. Tu pucuk paku ni habis dah kah? Tak ada dah kah? Habis dah. Boleh lah. Sedap. Nak rasa? Tak rasa? Sedap. Okey, keluar api. Bismillah, kita rasa okey, kita rasa. Sedap dah. Sedap nak mampus ya. Sedap lah kata. Sedap lah kata. Buah sikit garam bus sikit bini saya suka dia masin sikit. Ni banyak ni cukup lah. Tu ada tu. Elok. No. Elok. Boleh dah. Sekali saya nak pindah sebelah ni nah. Sedap lah sardin nama nak tengok tau. Duduk masak lemak cili padi sardin tu dia nak bimos dakwa tu. Makan nasi panas-panas lagi tu dia sakan lah. Nak tengok kau? Nak tengok? Tu dia. Dak lah kata. Tu dia. Dak lah kata. Pun tak ada. Pun tak ada. Kita ikan kasam pada tu. Buh dengan lalau. Okey, dan kita nak pindah saya akan angkat yang ini ke sini. Okey, saya angkat yang ni, kamu angkat yang ni. Okey, kejap okey. Okey, perlahankan api tu, tutup api. Okey. Sedap lah kata.
Tak boleh lama sangat, dia hancur. Dia siap dah. Sedap lah kata. Okey, sekarang kita masak ni pula. Okey. Lepas tu kita nak masak Sarawak pulut hitam. Oh ya. Mana? Oh, kalau macam tu kamu angkat ni letak sana lah. Okey, sekarang kita dah. Saya nak rasa lalak kuah lalak. Saya nak tisu. Okey. Okey. Saya nak rasa kuah ni kurang apa. Dengan telan ya. Dengan telan ya. Manis cantik masam cantik sedap. Kita cuma tambah garam sikit satu je garam. Kita tambah satu je garam. Satu cukup garam. Elok lah. Okey. Manis masam semua dah ada elok. Manis masam, payau, pahit, pedas, semua dah rasa dah. Semua dah cukup elok lah. Bergaram sikit lagi. Sebab lalau ni kita boleh lalau lah. Nah. Ni lalau ni. Ni lalau, masak lalau ni. Okey, siap. Mana belanga? Oh, sekejap Okey. Sikit je. Okey, kita dah siap dah. Kita akan masukkan lalau dalam ni. Okey. Hampa tengok tau. Ramai-ramai bismillahirrahmanirrahim. Lalau ni kita dah masak tadi. Kita masak sedang, kita dah kukus sedang supaya dia tak berayak. Kalau dia berayak lagi payah lagi, dia jadi boh. Simpan. Dia jadi boh. Jadi boh payah lah lagi. Kalau boh lagi ni marah lah. Allah oi. Siap lah. Boleh letak dah payuk tu. Yang ni tak pecik dah. Tak pecik. Dia masuk dalam tak pecik dah. Sedap lah. Hello dah kata. Masak. Dua sekali. Oh. Kalau tak pekat, kalau tak pekat baru kita letak tu. Sedap lah kata. Lalau lah, lalau. Kalau orang Kedah kata kepoh, ada orang kata lalau. Ada orang kata lalau, ada orang kata kepoh. Hampa panggil apa ni? Hampa panggil apa? Cuba komen. Hampa panggil binatang apa ni? Lalau ke kepah ke apa? Sedap lah kata. Hampa panggil apa? Lalau ke kepah? Jangan kacau ikan hancur. Baik. Baik, bos. Ya. Siapa yang terlepas, siapa yang baru masuk dekat TikTok saya ke IG saya, boleh tengok rakaman ya. Kita siaran 4 serentak TikTok ada, YB ada, YT ada, FB ada, IG ada, semua ada. Rakaman boleh tengok kat YT saya. Sekejap elok. Kita tak boleh lama sangat. Kalau lama sangat dia jadi kerah. Ada ke orang tengok saya ke? Lah, bukan kulit tepi sikit. Lah, kita kulit kita makan. Kulit ni kita makan ni. Kulit boleh makan. Sayang kalau buang dia. Kulit ni kita makan. Mahal ni kulit dia. Kalau kita buang kulit nanti sayang lah. Okay, dah siap. Dia macam dia nak bagi pekat sikit. Kita letak ni lah. Bagi dia mendidih dulu. Kita nak masak bubuk. Ini nak buat bubuk pula. Nak buat bubuk. Mungkin nak buat bubuk. Ayak ni tepung ubi. Nak bagi dia pekat sikit. Nak bagi dia pekat. Nak bagi dia pekat sikit kan. Satu. Dua cukup. Boleh dah. Boleh angkat dah. Siap. Siap. Sedap lah kata. Sedap lah kata.
Memang kita pindah ke sini. Ha? Lepas ni kita nak buat Sarawak. Pulut hitam. Pulut hitam. Nak buat, semalam kita buat Sarawak ubi kayu. Jangan kacau macam kancak. Ha? Apa? Lah masak apa tu? Lala masak ni, masak sos. Masak sos. Okey, kita pindah sini lah. Pindah sini. Pindah sini, letak belah sini. Letak kat situ. Dah masak dah tu. Dah masak dah. Buka api pelan. Dia situ. Biar dia tengok api. Dia tengok. Dia tengok. Okey. Ha? Dah pandan tak? Dah pandan. Okey. Berapa tu? Ha? Dah pandan panjang 3. Sayang. Oh, sayang. Hey baby, what's wrong? Macam semalam Semalam tu macam apa? Sarawak ubi. Okay. Dia punya beras tu dah, pulut tu dah lembut ke belum? Dah lembut dah. Baby masukkan dia, masukkan sentil, air. Macam semalam apa? Rutin semalam kan? Baby, macam semalam. Cuma kalau yang ni, masaklah lama sikit. Bagi dia menitis tu. Faham? Kita masukkan santan. Habiskan santan tadilah. Saya nak senduk betul lah. Senduk yang semalam saya buat. Jadi lupa lah beritahu. Dah panjang dah sedih kat doktor ke belum? Ambil dekat 2 helai. Dah. Betul. Ha? Basuh. Ha? Digulung. Betul. Okey, dah siap dah. Kepal kita dah siap, okey, guys. Kepal kita dah siap. Yes, this one kepal masak sos. Sos masam manis. Oh my god. Saya 1,5 ke nak 2 ya? Santan? Apa sekarang? Santan nak 1,5 ke 2? Nak separuh lagi. Kamu gunting apa? Okey. Ambil santan lagi separuh. Tak cukup. Yes. Air. Okey. Bagi gula kat saya. Kita buat ni Sarawak pulut bubur hitam. Sarawak bubur hitam. Bubur pulut hitam, bubur hitam dah.
Bubur pulut hitam. Ni dah siap dah. Dah siap dah. Okay. Satu. Dua. Ha? Apa? Apa? Belum buka apa? Ha? Belum, pukul 7 sekarang pukul apa? Belum lagi. Tutup dulu. Tutup sini pun tak apa. Garam lagi sikit. Dah. Bubur pulut hitam. Sampai nanti apa kan tak tengok aku kan. Sampai nanti hampa tak tengok aku masak. Hampa tu buat apa ada tu saja, tapi tak apalah, nanti kalau hampa tak sempat tengok, hampa tengok balik dekat mana? Tengok balik dekat YouTube ataupun IG dengan TikTok ya. Garam banyak lagi kat bawah tu, gula. Nanti dah cancok gula tu baru kita masuk. Dia itu je. Ada dekat YouTube ada. Thank you. Dekat YouTube ada, dekat IG ada. Semalam terpadam dekat IG. Hampa pergi bazar tak weh? Pergi bazar? Sedap lah kata. Sedap, awak tak sedap tak? Kita bagi mendidih sikit, kita masuk lah. Kita masuk tu. Tapi kalau nak tunggu dia mendidih pun boleh. Cuma kita dah masak ni. Saya nak bagi pulut ni masuk dalam sebati biar dia lembut. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Pulut hitam. Ada orang campur dengan pulut putih sikit, tapi saya tak nak. Saya nak putih, nak hitam semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedap lah kata pulut hitam ni. Bagi pekat-pekat sikit lagi kan. Nanti beras pulut hitam ni dia menyerap ayak, tahu tak? Dia akan kembang, dia akan menyerap ayak. Dia tak macam pisang. Macam pisang dia tak kembang kan. Dia akan kembang. So bila dia kembang sat lagi, dia akan jadi pekat lah. Macam tu. Ni kan dia akan pekat sikit lagi. Tu. Dia pekat, dia akan serap. Beras ni akan serap kuah putih kita tu. Dia akan jadi pekat sikit. Memang macam tu. Beras kan macam tu. Beras dia akan serap sekejap lagi. Sedap lah. Suka tak? Nak rasa banyak masak dah. Berapa orang makan? 12 orang. 12 orang makan. 12 orang makan. Satu rumah 12 orang. Pembantu rumah lagi, driver lagi, bini lagi, anak lagi, mak lagi, semua makan sampai subuh. Makan ulang-ulang. Nak rasa. Sedap lah. Sedap weh. Sedap weh Pak Ampo. Sedap weh. Tambah sikit. Tambah garam sikit lagi. Sedap weh. Sedap lah kata. Jangan telan. Ada soalan tak? Cantik langsung doktor. Mesti lah bini saya punya ni. Ni saya buat sendiri. Saya pandai menjahit juga. Ni semua ni saya jahit sendiri. Semua saya buat sendiri. Rumah saya kemas sendiri. Masak sendiri, masuk sendiri. Banyak masa dah. Berapa orang makan? 12 orang makan. 12. Sekarang driver lagi. Driver saya pun makan. Payuk ni nampak besar. Dia tak besar mana pun. Orang tak ada ampi manis makan gula. Orang tak ada kecil manis. Orang kecil manis makan ni cukup lah. Jangan makan banyak. Orang tak ada kecil manis boleh lah makan. Orang kecil manis jangan makan banyak-banyak. Makan rasa-rasa dah lah. Tak usah dah makan sampai
Pengsan. Ha? Ada tak? Ada dekat YouTube pun ada, dekat FB ada, dekat IG ada. Ada semua. Saya ada 4 phone running. Jalan serentak tu. Nampak ni mo. Selamat puasa, terima kasih. Masak apa tu? Bubuk pulut hitam. Tadi kita dah masak lemak cili padi, sardin campur dengan ni pucuk paku, lepas tu lala. Hampa semua yang terlepas boleh tengok dekat FB saya, dekat YT saya, dekat IG saya ada 3. Biar berdiri. Sedap lah kata. Nak kasar sekali lagi. Bismillah. Nak kasar. Sedap lah kata. Sedap lah. Tambah sikit lagi. Setengah je. Setengah je. Macam tu. Cukup. Selamat puasa. Kenapa lepas buka selalu sakit ulu hati? Sebab anxiety lah. Anxiety menyebabkan penyakit ulu hati. Kalau gastrik tak macam tu. Gastrik maka buat gastrik hilang, ya. Nampak macam tak kembang lagi doktor. Itulah tak kembang lagi tu. Sikit lagi bila kembang tu kan. Sekali dia pekat lah. Sedap lah kata. Sedap lah kata. Nalau dah ada. Bubuk pulut hitam. Biar kembang sikit. Sedap lah kata. Tak pergi makan buka sedap betul lagi. Lepas sembahyang tarawih kena sekali lagi. Sedap lah kata. Betul sambil tengok movie lagi, tengok Netflix ke apa kan. Sedap lah kata. Mak puasa. Habis ke banyak tu? Habislah makan ramai. 12 orang. Nak sedekah kat jiran 9 lagi ada. Jiran sini hantar jiran lagi. Nak hantar sana lagi. Nak hantar masjid lagi. Ramai. Bini makan banyak. Bini makan banyak. Aku makan banyak. Anak makan banyak. Ni pembantu rumah makan beli banyak. Okay. Macam ni. Macam ni. Kita. Saya makan banyak. Lu diam. Wah makan. Shut up. Tu nampak. Marahlah. Cantik kan? Dah mula masak. Lu diam. Wah makan. Lu sadap. Masuk elok. Tu. Lawa lah kata. Nak tengok ke? Tu dia tu. Lawa kemarin tu. Tu. Lawa lah kata. Kemarin kami buat apa? Serawar ubi kayu. Sedap lah kata. Makan selena lah. Lepas terawih lena lah kata. Wangi kan? Wangi. Sedap lah bagi dia pekat elok. Pekat elok ni. Dak lah kata. Pun main sikit. Tang mana Cik Tipa? Cik Tipa tak tahu mana? Doktor bujang ke? Tak bujang nikah Habis dah ambil. Tak ada dah. Nakkan saya ke? Nak ke? Nak saya nak buat permohonan. Ada tak mana menikah dengan saya? Ada? Cik komen. Ada tak? Kalau ada bolehlah. Umur berapa umur? Umur. Tua ke muda? Tua ke muda? Tak payahlah doktor. Itulah. Dia pun duk minta duk tu. Ini yang marah bini. Tak marah. Bini saya sayang. Kalau saya buat permohonan, dia mesti bagi. Tak, bini saya tak pernah marah. Dia kata, abang, kalau abang nak menikah, abang jangan diam. Abang habaq. Doktor nak cari cara modalkan terang-tang. Kalau boleh, nak yang muda. Kalau boleh, nak yang muda. Adakah? Kenal tak?
Tak kenal lagi. Nak kenal dulu. Nak kenal. Raja betul Dr. Cik Ramlah. Boleh lah Cik Ramlah. Tak ada kerja petang-petang ni. Daripada duduk melengu saja. Buat apa petang-petang ni kan? Saya malas nak pergi bazar sebab nak parking. Payah. Lepas tu kalau pergi bazar makan tak habis. Makan tak pernah habis. Beli banyak, makan sikit je. Elok dah tu. Penang dah tu. Okey, cantik bagi alamat. Tak kita hantar. InsyaAllah. Siapa nak menikah? Baik punya bini bagi kahwin. Baiklah, bini saya baiklah. Selagi dia masuk, dia akan komen. Dia kata, boleh abang. Bini saya baik. Baiklah bini saya. Aduh. Allahu Akbar. Ampaklah punya pasal. Tuhan marah dah. Tuhan marah. Ampaklah punya pasal. Ampun. Dah. Dah. Apa dia punya pasal? Tuhan marah dah tu. Apa nak jadi ni hangpa ni Elok dah tu. Elok. Betul. Doktor takut lah. Mana ada orang berani? Aku pun takut gila hang. Petir kot. Terkejut lah. Tapi tak payahlah terkejut sampai malam. Tak adalah mengelumpuk. Terkejut tu biasalah kan. Tak adalah sampai malam. Dah siap dah. Elok nak kasar. Oh. Tak batal no. Dia ada syarat berapa kali kasar ke? Tak ada kan? Elok macam ni. Sedap lah kata. Sedap dah. Elok dah. Dah lah dengan pukul apa dah? 6.50 hari pun. Pukul ni elok dah, jadi dah. Pulut ni. Ni weh. Apa masak lagi weh? Elok tak? Jadi tak? Kau nak rebus sikit La ilaha illallah. Okey. Elok orang kata. Okey. Tak, tunggu sat. Nak pindah handphone. Tunggu sat. Nak pindah handphone. Tunggu sat. Nak pindah handphone. Tunggu. Tunggu. Allahu Akbar. Tunggu sat. Sabar. Apa nak jadi apa ni Masa lagi? Jadi tak? Jadi dah kan? Saya dapat orang bubur pulut hitam jadi. Ni lah jadi dah pulut hitam. Nampak tu? Lawa lah kata. Tu. Cantik lah kata. Lawa lah kata. Nak kena test tu. Mana sudu tadi? Sudu. Kenapa tak masak pulut lembut dulu? Dah lembut dah. Dah masak dah lembut dah. Saja dah. Apa ni? Takkan aku nak. Tak, bukan nak makan. Nak ni je. Okay. Elok lah. Orang tak ada gigi boleh makan dah ni. Elok lah. Boleh telan tu dah. Elok. Sesuai. Elok. Boleh dah. Macam mana? Elok. Sikit. Macam 5 minit macam tu lah. 5 minit. Boleh sedap lah no. Habis tak puasa? Habis betul puasa dah. Tak habis. Tuhan bagi saya. Sebab saya tukang masak. Tuhan kata nak rasa 10 kali ke 20 kali suka hati hang. Dia kata. Tuhan kata kat saya. Tuhan pun faham lah. Dia kalau dengan saya Tuhan tu faham. Dia faham. Tak, Tuhan kata apa tak apa. Dia kata duk teman, hang kan baik hati dah apa duk ajak orang apa kena mau kan. Dia kata hang nak rasa 10 kali pun rasa tak apa. Bukan niat telan kata. Rasa-rasa aja kan. Hang tak telan kan Tuhan kata. Tak. Tu.
Elok. Elok lah kau jadi. Boleh lah. Boleh siap tak? Dah siap? Dah ready belum? Ready dah. Boleh lagi. Sedap lah kata. Dia tu. Sedap lah pulut hitam tu. So, banyak tu. Makan ramai. Kalut lah. Banyak. Mulut ramai ni 20 orang. Hampa tak apalah duduk 2 orang dengan lelaki hampa je. Aku anak aku merenyut. Bini aku merenyut. Mak mentua aku saja dah 4 orang. Pembantu rumah dah 4 orang. Driver lagi anak dah 8 orang. Sibuk. Aku. Mak ramai makan. Awak tak tahu. Hampa tak apalah duduk 2 orang dengan lelaki hampa. Aku lah banyak lah apalah. Bagi lagi botol. Bagi dengan senduk kita. Amboi. Bagi sedih lagi. Takkan nak masak macam ni. Mulut ramai. Ni mulut dia saja. Masih. Masuk. Mari sini. Masuk depan sikit. Kata saya. Saya Makan banyak. makan banyak. Hampa. Apa? Diam. Tiap. Bagi yang. Bagi ya. Okey. Amboi. Aduh. Ha? Saya 4 orang. Iyalah kan. Banyak. Kami makan tak henti. Biar pergi kat kami lah. Aku lah. Bini aku ada, mak aku ada, anak aku ramai ada. Bini pun ramai. Dah siap dah. Alhamdulillah. Elok lah tiap dia. Jom kita pergi sembang kat dia. Okey. Hampa semua yang dekat TikTok, kalau nak tengok rakaman, ada dekat IG, ada dekat FB, ada dekat YT. Ada 3 rakaman Dekat YT ada, dekat IG ada, dekat FB ada. Dekat TikTok tak boleh save. Dia terus hilang sekejap lagi. Hampa pergi tengok. Kalau hampa tak tengok, bersiap kau. Pergi follow. Okey, dekat kita sambung dekat TikTok kan, kita sambung kat TikTok. Dekat FB kita stop, dekat IG kita stop. Kita sambung kat TikTok je. Bye-bye dekat IG. Bye-bye IG. Bye-bye FB.